Satu. Ya, dapat. Wah, hebatlah kau, Upin. Tahu tak? Upin, Ipin. Buat apa tu? Cikgu, kita orang makan rambutan. Oh, Cikgu, kutip apa tu? buah sawit ni ha. Kita orang guna buah tu untuk elastik buah rambutan. Ada banyak lagi dalam saku ni. Iya? Mana korang dapat? Kutip kat jalan. Oh, boleh bagi cikgu? Boleh je. Nah, ambillah. Terima kasih. Cikgu nak buat apa? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. ABCD? Yeay! Cikgu belanja! Ni untuk Santi. Makasih. Ni untuk Jarji. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Buah sawit, cikgu. Ha, bijak. Apa kegunaannya? Untuk buat main lastik, cikgu. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Betul! Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Oh. Apa ni? Cikgu, tengok. Buah sawit ni bila dipicit-picit, keluar minyak. Alah, kuningnya minyak dia. Murid-murid, semua tengok sini. Ini adalah rajah pemprosesan minyak sawit. Mula-mula, buah tandan segar akan dibawa dari ladang ke kilang. Lepas tu, ia akan dimasak dan disterilkan. Kemudian, dimasukkan ke dalam mesin pengering. Selepas itu, ia akan diperah di dalam mesin. Dan terhasillah minyak sawit mentah. Oh, lepas tu dah boleh guna kan, cikgu? Belum, ada prosesnya lagi. Proses pengeluaran minyak sawit Malaysia amat ketat. Ia kena ikut semua piawaian yang telah ditetapkan. Industri minyak sawit Malaysia sangat teliti dan komited dalam hal ini. Barulah terhasil minyak sawit Malaysia yang berkualiti. Tapi yang lebih penting, untuk kerja rumah hujung minggu ni, cikgu nak murid-murid belajar pasal kebaikan, kelebihan dan kepentingan minyak sawit Malaysia. Ayam goreng. Dari jauh dah bau. Sedapnya. Nyam-nyam. Pergi basuh tangan. Boleh makan. Kau nyumpi. Jom basuh tangan dulu. Jom. Mana datang buah sawit ni? Kita orang punya, apa? Cikgu bagi. Kita orang kena belajar pasal minyak sawit Malaysia. Oh, bagus tu. Kita harus tahu pasal minyak sawit dan sokong penggunaannya. Betul, Opa. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Ros memang penyokong tegar minyak sawit Malaysia. Semua masakan dan gorengan Ros pasti guna minyak sawit Malaysia. Sebab... Sebab apa?
Sebab makanan yang digoreng dengan minyak sawit kekal rasa aslinya. Lebih rangup dan kurang berminyak. Seperti ayam goreng kegemaran Upin dan Ipin ni. Itu rasa sedapnya ayam goreng Upin dan Ipin. Kalau nak cerita pasal kebaikan dan kelebihan minyak sawit ni, memang banyak. Ini nak kena tulis. Nanti lupa. Dah, makan dulu. Kemudian boleh cerita. Betul. Bagusnya. Ramai pula orang. Jom sibuk. Kempen beli produk minyak sawit Malaysia. Wah, kawan-kawan semua ada di sini. Mesti nak belajar pasal minyak sawit, kan? Aduh! Ya. Tengok, atuk pun macam akak. Masak pakai minyak sawit. Mak aku pun sama. Ayam dia jual, semua masak guna minyak sawit. Sudah semestinya. Minyak sawit Malaysia banyak kelebihan dan kebaikannya. Satu dunia guna minyak sawit Malaysia. Minyak sawit ni semua ada sijil MSPO ke? Mestilah ada. Tengok ni. Barulah bagus. Apa tu? Pensijilan MSPO tu diperlukan untuk memastikan produk sawit Malaysia yang dihasilkan adalah mampan dan diterima di pasaran global. Faham tak? Nampan? Tak faham. Tak apa. Esok pagi ikut atuk ke ladang sawit. Atuk sebagai pengeluar sawit bersaiz kecil boleh cerita macam-macam. Boleh, Atuk. Boleh. Baik, atuk. Anaklah ayam. Kita dekat kedai Abang Is ada kempen beli produk minyak sawit Malaysia. Ada sabun basuh. Coklat. Kurang-kurang. Pandai sini. Fizi, janji. Cuci muka ke? Belilah. Jangan tengok aja. Kenalah tengok dulu. Baru beli. Betul-betul. Iyalah tu. Ekstrak minyak sawit. Sabun pun ada minyak. Abang, apa kena mengena produk kosmetik dengan minyak sawit? Jangan tak tahu. Produk kosmetik juga ada guna minyak sawit. Iya, baru aku tahu. Tulis. Minyak sawit Malaysia ni. Meh sini abang cerita sikit. Minyak sawit. Jom. Tadi di kedai Abang Is ada kempen beli produk minyak sawit. Banyak kita orang belajar. Iya. Apa yang korang belajar? Cuba cakap. Kita orang baru tahu yang minyak sawit digunakan dalam produk bukan makanan juga. Betul. Contoh macam produk pencuci pakaian, kosmetik, sabun mandi, dakwat, cat lukisan, dan biodiesel untuk menggerakkan kenderaan. Semua tu ingat. Akak suruh beli minyak sawit, harap tak ingat. Ampun. Tak sengaja. Besok kita pergi beli. Tak payah. Besok akak pergi beli. Sendiri. Kak, produk makanan apa yang guna minyak sawit? Bagi tahulah, Kak. Entah. Dah pergi meja jauh. Aku nak buat kerja ni. Minyak sawit banyak digunakan dalam produk makanan seperti coklat, aiskrim, biskut, kek dan macam-macam lagi. Yang penting, makanan yang guna minyak sawit tidak mudah rosak dan tahan lama. Itulah kebaikan dan kelebihan Minyak sawit Malaysia. Pakai ni. Jauh sikit.
Susah ye nak kait buah sawit. Mesti Atuk penat. Memanglah penat. Tapi berbaloi. Tahu kenapa? Tak tahu. Sebab sawit adalah tanaman minyak sayuran yang paling produktif. Ia hanya perlukan kawasan penanaman yang kecil. Tapi hasil minyaknya 5 hingga 8 kali lebih banyak berbanding minyak-minyak sayuran lain. Untung berganda. Ini bagus bagi pekebun-pekebun kecil macam Atuk. Jadi, Atuk sentiasa ada kerja dan pendapatan. Untuk menyokong usaha pemeliharaan alam sekitar, industri minyak sawit Malaysia menggalakkan konsep pembakaran sifar, sisa sifar, kawalan biologi dan kitar semula biodiesel. Faham? Maksudnya, semua hasil dari pokok sawit ini akan digunakan tanpa pembaziran. Mengitar semula pelepas sawit yang dipangkas dan batang pokok tua sebagai baja organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangkan penggunaan baja kimia. Biodiesel sawit seperti tandan kosong, serat dan tempurung digunakan untuk menjana tenaga di kilang sawit. Kenapa dekat sini? Tikus kan makan buah sawit. Jadi, burung pungguk jelapang digunakan di dalam ladang sawit untuk mengawal haiwan perosak seperti ini. Inilah namanya kawalan biologi. Sekarang, kita bahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan Upin dan Ipin. Jawab soalan cikgu ya. Nyatakan kebaikan minyak sawit Malaysia. Saya. Minyak sawit tidak mengandungi kolesterol dan lemak trans. Betul. Seterusnya, apa lagi kebaikan minyak sawit? Minyak sawit membekalkan tenaga kepada badan kita. Ia juga bantu penyerapan vitamin larut lemak dalam badan kita. Betul. Fizi, nyatakan kelebihan minyak sawit. Saya kelirulah, cikgu. Apa beza kebaikan dan kelebihan? Kebaikan tu maknanya minyak sawit tu bagus sendirinya. Tapi kelebihan tu ada perbandingan. Kenapa ia lebih baik dari benda lain? Dah ingat. Kelebihannya minyak sawit selamat dimakan dan sihat. Kerana ia dari sumber tumbuhan. Pandai Fizi. Mimi, sebutkan lagi kebaikan minyak sawit. Minyak sawit kaya dengan vitamin E. Itu vitamin E namanya tocotrienol. Tocotrienol baik untuk kesihatan jantung dan ia membantu mengurangkan risiko stroke. Cikgu, Ya, Susanti. Sawit ada kandungan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, kulit, dan dapat meningkatkan imunitas badan kita. Wah, hebat. Semua dah jadi pakar minyak sawit. Cikgu kagum. Tepukan untuk semua. Industri sawit Malaysia sangat dijaga dan dikawal selia. Pelbagai usaha konservasi dilakukan agar hutan dan habitat haiwan liar terpelihara. Ambil perhatian tentang ni ya. baik, cikgu. Cikgu, saya nak bagi pantun. Silakan Jarjit. 2-3 minyak sawit Malaysia. 2-3 minyak sawit Malaysia. Pilihan kita semua. Ding ding ding. Tahniah, kumpulan Upin menang kerana pantun Jarjit. Marvelous! Hadiah, cikgu? Hadiahnya... Tinggi, inilah dia.
Hadiahnya dapat ilmu pengetahuan tentang minyak sawit Malaysia. Angkat tangannya di atas. Susun betul-betul ini. Gila. Yeay. Berjaya lagi. Ipin, boleh lawan? Boleh je. Tak kena. Nye. Kau kalah. Alah, taci. Lembu kacau. Nasiblah. Yang pasti aku menang. Sekejap ya. Akak, beli apa tu? Ni anak pokok. Ish, asyik beli anak pokok je. Cuba beli untuk kita orang. Komik ke? Mana? Kan lagi bagus. Betul. Suka hati akak lah. Duit akak. Korang kalau nak apa-apa, pergi beli dengan duit sendiri. Oh, buat apa tu? Tak ada apa, Opa. Nak simpan anak-anak pokok yang Ros baru beli ni. Banyaknya anak pokok kau beli. Semalam dah beli, hari ni beli lagi. Ya, Opa. Sebab tadi kat pasar ada jualan murah. Tapi beli anak pokok tu banyak-banyak, nak buat apa? Nak biar rumah kita nampak bersih dan cantik. Penuh dengan bunga-bungaan berwarna-warni, berbau harum dan... Seberangan, cepat alihkan anak-anak pokok tu ke dalam pasu. Nanti mati pula. Baik, Opa. Ros akan buat segera. Kenapa mesti mati? Susah sangat ke nak jaga anak-anak pokok? Entah, senang je kot. Nak kena siram air je. Apa? Senang? Siapa yang cakap senang tadi? Mari sini tolong akak. Nak tolong apa? Ikut akak buat. Siap! Pokok kau sini. Kan dah kena duri? Tengok sini. Berhati-hati bila pegang pokok bunga ros. Nak buat apa lagi? Kena taruh baja. Pergi ambil baja kat belakang. Pipi, jom. Busuknya. Baju tayak ayam lagi. Yelah, macam tak biasa pula. Kan Opa selalu guna kat kebun. Tahu, tapi tak tahan. Ipin, angkat pasu-pasu ni. Susun kat depan rumah cantik-cantik. Baik, Akak.
bagi korang satu tanggungjawab besar. Kalau korang berjaya, akak bagi hadiah. Korang boleh minta apa je yang korang nak. Setuju? Setuju. Nak buat apa? Nah, jaga anak pokok ni elok-elok sampai dia berbunga. Jaga pokok? Macam mana? Kita orang tak reti. Aik, tadi kata senang. Siram air je. Nak ke tak nak? Nak. Kak Ros suruh kita orang jaga anak pokok tu sampai berbunga. Nanti dia bagi hadiah. Kalau macam tu, aku pun nak juga. Aku pun. Besok kita semua pergi rumah Upin Ipin. Wah, saya suka. Itu anak pokok bunga apa? Loh, tak tahu pula bunga apa. Haya! Mana? Haya! Banyak busuk! 2-3 buah masam. Ini bau tahi ayam. Betul. Kita orang baru taruh baju tahi ayam. Kenapa pakai itu? Ya loh, mama saya guna itu baja biji. Lagi bersih. Tak ada bau punya. Betul cakap Meme. Sebab tu akak beli baju ni. Itu apa tu? Baju ni bagus untuk pokok tumbuh subur dan berbunga lebat. Berbunga lebat? Nah, lepas ni guna baju ni. Jangan guna tahi ayam dah. Yeay! Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak Ros, bagilah kita orang jaga pokok bunga tu juga. Bolehlah. Sebab nak hadiah ke? Tak boleh. Korang bukan pandai jaga pokok. Betul cakap Kak Ros. Aku memang tak tahu dan tak minat jaga pokok. Saya pun macam Mail. 2-3 ayam berkokok. Apa kisah jaga pokok? Jaga ayam ke? Jaga itik ke? Lagi bagus. Nanti besar, masak kari. Sedap makan. Marvelous. Pokok sangat penting dalam kehidupan kita. Pokok keluarkan oksigen. Ia buat udara sekeliling bersih. Bila hidup udara bersih, badan kita pun sihat. Betul. Kak Ros, saya sama Susanti suka dan pandai jaga pokok bunga. Iya benar. Saya menanam banyak bunga melati. Saya tanam banyak bunga matahari. Saya suka. Bunga matahari sangat cantik. Kembang di Dah, Meme. Haya, mau nyanyi pun tak boleh. Tak apa. Nah, ambil seorang satu dan jaga anak pokok ni sampai dia berbunga. Lepas tu, datang tunjuk pada akak, ya? Terima kasih Kak Ros. Macam tu je. Tak besar-besar pun. Itulah. Tak berbunga lah kalau macam ni. Aku tahu. Kita taruh pasu ni bawah rumah supaya tak kena matahari. Jadi, air tak kering. Betul. Tak payah susah-susah nak siram hari-hari. Sekarang, kita tunggu je berbunga lebat. Dah, jom pergi main jom. Dah siram pokok? Dah.
dah berbunga ke? Tak tahu? Pergilah tengok. Kenapa? Anak pokok mati. Mak oi, apa korang dah buat ni? Banyaknya baja. Air pun berlebih-lebih. Kenapa buat macam ni? Ish. Kita orang ingat pokok tu akan cepat besar dan berbunga lebat. Konon pandai sangatlah tu. Sebab tu dari dulu akak dah cakap, jaga pokok ni susah. Kena selalu siram. Tapi bukan siram sekali banyak macam ni. Lepas tu, kena tengok juga kalau ada serangga perosak yang datang nak makan pokok tu. Lepas tu, bila dah cukup besar, kena pindah ke pasu lagi besar. Lepas tu, kena taruh baja. Baja tayangnya. Menyambuk. Akak cakap ni, dengar dan belajar. Baja tai ayam tu bagus. Taruh banyak pun tak apa. Sebab ia baja organik. Tapi baja biji ni tak boleh banyak. Ia baja urea. Panas. Salah satu sebab pokok ni mati. Oh. Maafkan kita orang, Akak. Kita orang silap. Ingatkan senang je nak jaga pokok ni. Bila dengar Akak cakap tadi, baru kita orang tahu susahnya jaga anak pokok ni. Tak dapatlah hadiah. Berani nak tanya hadiah lagi? Kenapa bising-bising ni, Ros? Opa, tengok ni anak pokok diorang. Dah mati. Iya, mari Opah tengok. Ini boleh diselamatkan lagi. Batang pokok masih hijau. Betul boleh ke, Pak? Iya. Ipin, bawa pokok ni kat luar. Biar kena matahari. Baik, Opah. Harap-harap anak pokok ni hidup semula. Kali ni, jaga betul-betul. Pokok-pokok kita dah berbunga. Bagus. Anak pokok saya sudah ada bunga. Punya saya juga sudah berbunga. Bagus. Semua dah berbunga. Makasih, Kak Ros. Sama-sama. Ini bunga apa, Kak? Ini bunga raya. Warna merah. Meme punya bunga raya juga. Tapi warna putih. Ipin punya bunga tai ayam. Bunga tai ayam. Punya saya bunga apa ya? Kamu punya bukan pokok bunga, tapi pokok cili. Oh, bagus juga ya. Bisa buat sambal terasi nih. Asik. Tahu kan, bunga raya merah tu adalah bunga kebangsaan negara kita, Malaysia. Tahu. Susanti, negara kamu, Indonesia, ada bunga kebangsaan ke? Ada 3. Banyaknya. Bunga apa? Melati putih, anggrek, dan rafflesia. Oh. Akak. Hadiah? Lah.